Okey, hari ini kita nak selami sebuah buku yang sangat istimewa. Bat Tegasnya Diam, Sayangnya Dalam, karya Dr. Tengku Khairi Ar-Rahman. Ini bukan biografi biasa tau. Boleh dikatakan ini adalah satu bedah siasat tentang pengajaran hidup daripada seorang lelaki bernama Bat. Seorang ayah, seorang abang dan seorang guru yang warisannya bukanlah terletak pada kata-kata, tapi pada prinsip yang diamalkan setiap hari. Buku ni dimulakan dengan ayat yang terus buat kita terfikir. Ada suara yang hilang, tapi ada suara yang terus tinggal. Jadi, siapa sebenarnya lelaki ni yang suaranya masih lagi bergema dengan kuat walaupun jasadnya dah lama pergi? Siapa Bat? Bat ni, cara dia mendidik memang unik. Tegasnya tu ditunjukkan melalui diam. Tapi dalam diam tu, kasih sayangnya terasa begitu mendalam. Inilah tema utama yang akan kita rungkai sama-sama. Macam mana seorang ayah membina masa depan anak-anak dia. Bukan dengan bebelan, tapi dengan contoh yang dia tunjukkan hari-hari. Yang menariknya pasal buku ni kan, ia sebenarnya adalah himpunan suara. Suara anak-anak dan adik-beradik Bat sendiri. Dulu, mungkinlah dia orang rasa rimas, merungut dengan ketegasan dia. Tapi sekarang, bila masing-masing dah dewasa, baru dia orang faham. Setiap peraturan yang nampak keras tu, sebenarnya adalah bekal dan perisai untuk dia orang tempuh hidup. Jom kita cuba fahamkan apa kompas yang memandu hidup Bat ni. Apa sebenarnya prinsip-prinsip utama yang membentuk pribadi dia, seperti mana yang dilihat melalui mata ahli keluarga dia sendiri. Inilah dia, 4 tiang seri dalam hidup Bat. Hormat masa, pegang pada janji, prinsip tak boleh tawar-menawar dan percaya yang kebersihan luaran tu sebenarnya melatih jiwa kita jadi lebih teratur. Nilai-nilai inilah yang jadi darah daging dalam keluarga dia. Ada satu cerita menarik daripada adik dia, Ayah Andut. Bat pernah pesan, kalau janji pukul 5, pukul 5 lah kena ada. Bukan pukul 5.05. Lewat 5 minit pun tak boleh diterima. Sebab bagi Bat, ia bukan pasal minit semata-mata. Ia soal maruah. Cara kita hormat masa, itulah cara kita hormat diri kita sendiri. Simple kan? Gaya kepimpinan Bat ni memang lain macam. Dia seorang pendamai, tak suka gaduh-gaduh, tak suka nak berbalah. Tapi, jangan sesekali cabar prinsip dia. Kalau itu berlaku, dia tak akan tinggikan suara. Tak, dia cuma akan diam. Dan diam dia tu, kata orang dalam buku ni, rasanya lebih berat dan lebih tegas daripada sebarang jeritan kemalahan. Okey, daripada prinsip, kita beralih pula pada tindakan. Macam mana semua prinsip ni diterjemahkan dalam kehidupan seharian? Bagi anak-anak Bat, rumah tu bukan sekadar tempat tidur dan makan. Rumah mereka adalah sekolah pertama dan yang paling penting dalam hidup. Cuba kita bayangkan suasana tu sekejap, waktu malam. Lepas je solat maghrib. Ini adalah rutin. Wajib. Bukan pilihan. Televisyen tu bukan keutamaan langsung. Semua buku sekolah akan dibuka. Latihan diulang kaji. Dan di tengah-tengah semua tu, Bat akan ada sekali. Dia akan duduk, diam dan hanya memerhati. Dia tak banyak cakap pun. Tapi kehadirannya yang senyap tu dah cukup untuk pastikan semua orang fokus. Dia mengajar erti konsisten tanpa perlu bagi ceramah panjang lebar. Nampak macam reket kayu lama je kan? Tapi reket ni lah simbol falsafah hidup Bat. Pada dia, bukan jenama reket atau canggihnya alatan tu yang penting. Kekuatan sebenar datang daripada beratnya disiplin. Kekuatan jiwa orang yang pegang reket tu, itulah yang menentukan kemenangan. Okey, kita dah sampai ke bahagian yang paling menyentuh perasaan dalam buku ni. Di sini kita akan nampak macam mana prinsip yang dipegang Bat sepanjang hidup dia menjadi sahur kekuatan di penghujung usia. Dan dia memberikan pelajaran terakhir yang paling bermakna. Bila kesihatan dia mula merosot, ya, tubuhnya mungkin makin lemah. Tapi semangat dia tak pernah goyah. Anaknya, Kak Yah, kongsi pengalaman dia. Katanya, waktu menjaga Bat yang tengah uzur itulah, dia belajar erti kekuatan yang sebenar. Bukan kekuatan fizikal, tapi kekuatan jiwa. Dalam keadaan yang sangat uzur, bila orang tanya dia, Bat okey ke? Inilah jawapan dia. Ringkas, tapi begitu padu. Di saat ingatan dia mungkin dah mula pudar, ada satu benda yang dia tak pernah lupa. Hubungan dia dengan Pencipta. Solat, itulah kompas terakhir dia. Dan pada masa inilah Kak Yah tersedar. Bat sebenarnya sedang menyampaikan pelajaran terakhirnya tanpa suara. Dia menunjukkan bahawa prinsip yang kita pegang teguh masa kita sihat dan gagah, itulah yang akan jadi tongkat kita di saat kita paling lemah. Ia bukti keteguhan iman sampai ke hembusan nafas terakhir. Jadi, apa sebenarnya warisan yang ditinggalkan oleh Bat? Buku ni merumuskan segalanya dalam satu perkataan yang sangat berkuasa, standard. Gambar ni, ia merakamkan satu momen yang sunyi, genggaman terakhir antara Bat dan adiknya, Ayah Mut.
Sebuah perpisahan tanpa kata-kata. Ia seolah-olah memberitahu kita, legasi Bat bukanlah sesuatu yang boleh dilihat dengan mata kasar. Inilah hakikatnya. Warisan batik tak boleh diukur dengan rumah besar, tanah berekar atau harta yang menimbun. Semua tu tak ada. Apa yang dia tinggalkan adalah sesuatu yang jauh lebih bernilai. Dia meninggalkan satu cara hidup. Dan inilah dia, ayat kemuncak dalam buku ni. Kenyataan yang merumuskan seluruh kehidupan dan pengaruhnya. Bat bukan lagi sekadar nama seorang individu. Bat telah menjadi satu penanda aras. Bat adalah standard. Standard tentang apa? Standard tentang bagaimana seorang manusia itu harus berdiri teguh dengan prinsipnya. Standard tentang macam mana seorang ayah membina keluarga dengan penuh maruah. Dan standard tentang bagaimana kehidupan ini harus dijalani dengan integriti yang tak boleh digadai. Semuanya berakar rumbi pada pegangan agama yang kukuh. Kisah Bat ini akhirnya memantul kembali kepada kita semua. Ia seolah-olah memaksa kita untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Bila tiba masa kita pula untuk pergi, suara apa yang akan kita tinggalkan? Adakah ia suara harta benda atau cara hidup, kemewahan atau standard? Legasi apa yang sedang kita bina setiap hari?